Hai, Assalamualaikum anak-anak murid. Video pada kali ini, cikgu akan terangkan berkenaan dengan contoh perbilangan. Baiklah, apa itu perbilangan? Perbilangan merupakan ayat berirama yang mengandungi pesanan atau peringatan biasanya berkaitan dengan adat budaya. Okay, contoh yang pertama, bulat air kerana pembentong, bulat manusia kerana mufakatnya. Apakah maksudnya? Masyarakat akan menjadi kuat dan harmoni jika kita bekerjasama dan bermuafakat. Contoh pada video yang cikgu sertakan ini, keadaan di hutan ataupun di taman tersebut sangat kotor. Jadi apabila kita bekerjasama untuk sama-sama membersihkan, jadi keadaan tersebut lebih kepada harmoni. Betul. Kalau kita buat seorang-seorang akan menjadi susah. Ataupun kalau kita biarkan keadaan itu mungkin jadi lebih teruk, pada pencemaran sampah. Betul. Okey, seterusnya, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Sama kita jinjing. Maksudnya kita perlu saling bekerjasama dan membantu dalam menghadapi kesusahan dan kesenangan. Contoh paling dekat dengan kamu, ibu bapa kamu lah. Kalau kamu ada kesusahan dalam untuk membuat kerja sekolah, ibu bapa kamu mestilah orang yang sangat perhatian untuk membantu kamu. Sentiasa ada di samping kamu. Masa kamu susah, masa kamu senang, mereka lah insan yang sentiasa bersama kamu. Jadi cikgu nak tanya, kamu sentiasa tak juga bersama dengan ibu bapa kamu? Adakah masa ibu bapa kamu balik kerja penat, nak kena kemas rumah, nak kena masak, kamu tolong tak? Jadi kamu amalkan tak yang berat sama dipikul, yang ringan sama kita jinjing ni? Cikgu harap kamu jadi anak yang baik ya. Seterusnya, baiklah, contoh yang terakhir adalah bukit sama didaki, lurah sama dituruni. Apakah maksudnya? Maksudnya adalah bersama-sama menghadapi susah senang dalam kehidupan. Contohnya dalam video ini, sama-sama naik bersusah payah naik ke gunung, kemudian turun pun bersama-sama. Okey. Baiklah, itu saja untuk contoh perbilangan. Terima kasih bersama dengan cikgu.